Terima kasih kerana sudi buat perjumpaan hari ini. Boleh cikgu ceritakan serba sedikit tentang bagaimana pelaksanaan kelas digital di prasekolah Kemas tempat cikgu bertugas? Selamat petang. Di Kemas Luar Bandar ini, keadaannya sederhana saja, tidak macam swasta bandar besar. Kami dibekalkan sebuah televisyen LCD yang agak besar dalam kelas dan pemain DVD lama. Laptop sendiri yang saya bawa dari rumah. Jadi, pengajaran digital saya banyak berkisar guna TV untuk tayang video. Bagaimana cikgu melihat keberkesanan tayangan video digital tersebut terhadap pemahaman murid-murid prasekolah di luar bandar? Bagi saya, impaknya sangat bagus, terutamanya untuk silibus sains awal. Sains awal paling senang untuk guna video. Kalau setakat cerita pasal kitaran hidup rama-rama pakai buku, budak bosan. Jadi, mereka tidak boleh bayangkan macam mana ulat beluncas jadi rama-rama yang terbang. Jadi, saya bawa televisyen, mainkan video animasi ulat bulu bertukar menjadi kepompong. Melalui rakan guru yang lain pun mereka kata visual bergerak ini buat budak lebih cepat faham. Mata mereka tak berkelip pun melihat skrin. Penguasaan konsep itu menjadi lebih mantap lah. Seterusnya, cikgu, apakah pula kekangan atau cabaran yang paling menguji cikgu di Tadika Kemas ini? Masalah paling besar ialah agensi tidak sediakan wifi dekat bangunan tadika kita ni. Jadi talian internet memang langsung tidak disediakan. Setiap bulan saya terpaksalah berkorban dari diri sendiri untuk beli data internet dan jadikan telefon saya sebagai hotspot dalam kelas semata-mata untuk memainkan video atau buka lagu untuk kanak-kanak. Satu lagi masalah ialah isu rakan sejawat. Guru pembantu saya sudah berumur, dia risau dan juga veteran. So dia memang takut nak sentuh komputer ataupun pasang wire HDMI ke TV kerana dia risau rosak. So sudahnya bahan teknikal semua jatuh atas bahu saya seorang. Saya yang kena set up semua benda sebelum kelas bermula. Jadi, bagaimana cikgu atasi masalah kewangan, internet dan kekangan pembantu yang kurang mahir teknologi ini? Saya tak boleh nak paksa pembantu saya, kesian juga tengok dia. Jadi, saya tolong tunjuk secara perkara mudah macam buka Swiss TV untuk internet pula demi anak-anak murid di luar bandar ini supaya tidak ketinggalan dengan budak bandar. Saya pecah mata, saya keluarkan duit sebanyak 40 ke 50 ringgit untuk sebulan bagi top up data kuota yang agak besar. Janji hotspot lancar dalam kelas. Saya anggap itu sedekah jariah saya untuk pendidikan mereka. Mulia sungguh pengorbanan cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu B atas masa yang diberikan. Terima kasih. Sama-sama.